Okey, kita move on kepada next example. XY sama dengan sin X tambah Y. So, sekarang kita dah ada trigo pula. Tadi kita ada natural log kan? Okey, so untuk kes ini, kita ada product rule di sebelah kiri. So, kita ada U, kita ada V. So, kita buat satu persatu macam biasa. So, U adalah X, maka U prime adalah 1. V adalah Y, maka V prime adalah Y prime. Okey, so untuk sebelah kiri, kita ada U V prime. Maka kita akan ada X Y prime tambah, lepas tu V U prime adalah Y darab 1. So, Y je lah. Manakala sebelah kanan, okay, sin X tambah Y. First things first, kalau kita differentiate sin, dapat cos. So, kita tulis balik lah cos. Tulis balik sebiji cos X tambah Y. Lepas tu kita differentiate X tambah Y ni. Okay, so bila kita differentiate, kita akan dapat X jadi 1. Y akan jadi Y prime. So, sekarang sebelah kanan ni sebenarnya adalah 1 tambah Y prime cos X tambah Y. Okay. So, untuk yang sebelah kanan ni, kita ada cos X tambah Y tambah Y prime cos X tambah Y. Okay. So, sekarang yang term yang ada Y prime tu ada dua, iaitu ini dengan ini. Okay. Ataupun saya salin balik kat bawah ni supaya lebih nampak. Ini highlighter ni saya padam. So, yang ni tadi saya duplicate. Duduk sini. Okay. So, now we have this and also that untuk kita factorize. Okay. Untuk itu saya terpaksa bawa ke sebelah sebab dah tak muat. Okay. So, ni kita sambung Okay. Sekarang ni kita bawa apa sahaja yang ada Y prime tu ke sebelah kiri. So, kita akan ada X Y prime tolak Y prime cos X tambah Y. Lepas tu sama dengan, asalnya kita yang belah kanan tu ada cos X tambah Y kan. Lepas tu Y tambah Y kat sebelah kiri, bawa ke sana, sudah jadi tolak Y. Lepas tu bila kita factorize Y prime ni, kita akan dapat Y prime darab X. Lepas tu tolak cos X tambah Y. Sama dengan benda ni balik lah. So, cos X tambah Y tolak Y. Maka bila ditinggalkan Y prime dekat sebelah kiri, kita dapat cos X tambah Y tolak Y per X tolak cos X tambah Y. Just leave your answer like this lah. Dah okey dah sebenarnya ni. Yang penting macam mana pun, kena berusaha untuk menjadikan Y prime tu duduk sebelah kiri. The rest bawa ke sebelah kanan.